Bila kita bercakap tentang kereta elektrik moden, banyak teknologi baharu yang cuba diperkenalkan untuk menggantikan komponen tradisional. Salah satu teknologi yang paling kontroversi dan kena biasakan dulu adalah cermin sisi digital ataupun dalam bahasa Audi, visual exterior mirrors. Pada pandangan pertama kan, dia nampak memang futuristik gila macam kereta konsep tu. Tak ada lagi cermin biasa yang terkeluar daripada pintu. Sebaliknya digantikan dengan kamera kecil yang menghantar image ke skrin dalam kabin. Nampak canggih, sleek, aerodynamic. Tapi bila dah mula memandu, barulah kita sedar yang betapa beza dan peliknya pengalaman ni. Perkara pertama yang sangat ketara adalah cara kita tengok cermin. Perasan tak? Mata saya ke mana tengok cermin tadi? Kalau selama ni kita hanya perlu jeling sedikit ke kiri ataupun kanan, kini kita boleh tengok tambah ke bawah ke skrin kecil yang terletak di atas pintu. Pergerakan ini nampak kecil, tapi bila memandu, ia mengganggu muscle memory yang kita dah biasa pakai bertahun-tahun. Ada yang rasa janggal, seolah-olah kita masih tercari-cari cermin fizikal yang tidak wujud. Lepas tu datang pula isu persepsi jarak. Dalam cermin biasa, kita dah tahu lebih kurang berapa jauh kereta belakang ataupun kereta di lorong sebelah. Tapi bila guna skrin, otak ambil masa lama sikit lah untuk tafsir jarak sebenar. Kadang-kadang kita rasa macam kereta belakang tu jauh, tapi sebenarnya dah dekat sangat. Rasa macam tengok video dashcam live. Tapi kita kena buat keputusan segera berdasarkan video tu. Yang kita tengok ni lah. Dia memang perlukan masa untuk otak kita sesuaikan diri sedikit. And then pada waktu malam, skrin ni memang direka untuk kurangkan silau pada lampu tinggi kenderaan belakang. Tapi kadang-kadang dia terlalu bahaya sampai skrin tu jadi terlalu malam. Dia nak kontraskan benda tu. Bila jalan tak cukup terang, susah nak nampak dengan jelas kenderaan lain di lorong bersebelahan. Kalau tak ubah setting brightness secara manual, memang boleh terlepas pandang. Tapi itu adalah secara general lah. Apa yang saya nampak dekat kereta ni, dia sebenarnya actually better. And bila hujan turun, especially hujan lebat yang macam biasa dekat Malaysia ni, barulah kita nampak satu lagi kelemahan. Kamera kecil yang merakam pandangan luar boleh terjejas bila ada titisan air melekat dekat lens dia. Dalam cermin biasa kita boleh lap sendiri, tapi kamera ni kita tak boleh sentuh. Dia adalah lapisan kalis air, dia ada pemanas sikit, tapi tetap ada masa bila titisan air tu diganggu pandangan. Dalam situasi ni kita memang kena harap dekat kamera belakang ataupun blind spot system. Cuma untuk this particular car pula, masa saya pandu tak ada lagi jadi benda macam ni. Ini apa yang saya jumpa online lah. And bukan semua benda pelik tu negatif. Bila undur kereta ataupun parking, cermin digital ni sebenarnya sangat membantu lah. Sistem ni dia boleh auto zoom, dia boleh laraskan sudut pandangan automatik untuk bantu pemandu nampak lebih jelas garisan parking ataupun jarak ke divider. Fungsi ni dia memang impresif. Cuma awal dia rasa macam kita macam tengah tengok rakaman CCTV yang bergerak sendiri. And then nampak macam rolling shot tu kalau kata. Biasa saya tengok kereta selalu tepi, macam rolling shot. Cuma dalam keadaan pemanduan biasa, ada rasa seolah-olah pemandangan kita ni sempit sikit berbanding cermin tradisional. Walaupun skrin tu resolusi dia tinggi dan terang, sudut pandangan kamera tu dia lagi kecil. Jadi kalau bergantung 100% pada skrin, ada kemungkinan kita terlepas pandang sesuatu di kawasan blind spot. Dalam hal ni banyaklah ramai pemandu tetap kena toleh bahu untuk double check, terutama nak tukar lorong. Tapi in their defense, kereta biasa pun kita kena buat juga. Benda ni kita kena biasakan diri. Itu memang cara buat kereta yang sebenar pun. Satu lagi benda yang mungkin tak ramai perasan, dia ada lag sikit. Tak banyak, tapi cukup untuk kita rasa image tu tak sepantas real time. Bila kita pandu dengan laju dan perlukan keputusan segera, contohnya masa nak potong ataupun mengelak sesuatu, lag ni boleh jadi faktor tekanan lah. Dia bukan masalah besar, tapi otak kita kena kerja untuk pastikan reaksi kita sepadan dengan maklumat visual yang diterima. Cahaya matahari yang terang juga dia jadi cabaran sebenarnya. Bila matahari terik sangat, dia pantul dekat skrin tu, dia kadang-kadang dia susah sikit nak tengok image tu jelas. Lagi-lagi kalau pakai cermin mata polarized. Ada masa kan skrin dia terus gelap and nampak pelik sikit sebab pantulan daripada polarized lens tu. Jadi bukan sahaja kita kena adjust mindset, tapi kadang-kadang kena adjust juga aksesori yang peribadi tu lah. Dari segi kawalan, cermin digital ni langsung tak boleh laras manually sebab tak perlu pun. Kalau kereta biasa kita boleh tolak kiri sikit, kanan sikit. Tapi dengan sistem digital, semua kena buat melalui putar kawalan dekat dalam infotainment ataupun ada button as. Yang ni kita sentuh dekat sini saja kereta ni.
Kita kira kalau ada orang lain yang bawa kereta ni dan ubah satu cermin, kita kena ambil masa untuk betulkan balik. Dan itu pun bukan satu klik saja. Tapi dengan kereta ni simple lah. Yang ni simple, saya sentuh dekat skrin, adjust sini terus, and nampak je sebenarnya. And last sekali pengalaman pelik yang mungkin kita tak sangka, penumpang sebelah dia tak boleh nak guna cermin sisi. Itu macam tu kat penumpang pula lah. Dalam kereta biasa, penumpang dia boleh jeling luar cermin untuk tengok kereta daripada belakang ataupun pastikan jalan clear sebelum buka pintu. Tapi cermin digital ni dekat bahagian pemandu, penumpang dia boleh tengok tapi tak semudah kita lah, sebab adjustment dia memang untuk kita. Kesimpulan dia, cermin sisi digital memang teknologi masa depan. Dia nampak moden, dikurangkan seretan angin, wind drag tu dikurang. Dari segi efisiensi energi ia juga, tapi daripada segi practicality dia memang ambil masa. Dia sebenarnya diorang ni side mirror ni dia tak ada masalah pun. Dia sebenarnya bagus. Dia cuma bagus. Cuma kita kena adapt dengan kita punya new side mirror ni. Sebab walaupun nampak mewah, ada benda yang kita kena adjust lah untuk diri kita boleh terima dengan teknologi baru ni. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe to the channel sekarang. Sebab kalau korang tak subscribe, kan terlepas buat video-video lain. Nanti beli Erila iPhone untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. Saya Zakirin. Jumpa lagi lepas ni. Bye-bye.